Datuk Seri Anwar Ibrahim, penasihat ekonomi Negeri Selangor masih berada di dalam masjid. Siapa yang berhajat jumpa dengan beliau, beliau masih berada di dalam kawasan masjid. InsyaAllah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan makan bersama rakyat di luar sana, insyaAllah. Datuk Seri Anwar Ibrahim akan makan bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kau ni ya. Mangkuk kosong besar ni. Cuba ni kita makan. Ni ambil gambar tu ni. Oh ya. Dia wakil rakyat kita macam pohon bagi semua makan. Makan lah. Okey. Kita akan yakut ni. Mana ruang? Ni. Tapi sebelah kiri. Tak dapat dah. Terima Oh, ini tak ada nak buat. Semayang tak ada. Ini masak apa? Tengok kita ambil semayang tak apa. Tak pedas. Ada ambil bawah. Zami. Kenapa kamu orang tengah makan? Sebelah belanja, makan. Okey, tolong ambil gambar Ustaz. Datuk, dia angkat sikit, Datuk. Punya nak jaga rakyat.
Orang lah tu ceri kat kadang leh. Orang kita semua. Tak makan pun tak apa. Tambah. Ni banyak Mai pun oi, mai pun. Ni tinggal yang mana? Ni kemadu ke? Kedai nyawa. Tambah. Oh, kereta sikit tu. Kereta sikit tak balik ke? Ada sejam tak balik ke? Kita tahu tadi. Tadi was dinner today. I text sekali lagi. I kata ini persuastaan di Asia dengan Mas ini rompakan. Tengok kau. Baca pola kan? Dah tunggu. Jenuh nak makan. Itu pun dia tak cerita all the station yang nak tutup tu. The staff suing MAS boleh. Suing MAS. Awal. Kan? Tahan 3-4 bulan. Lepas pilihan raya jatuh lagi. InsyaAllah. Semua nak kejar semua. Sebab tu dia nak jaga masak ni. SPPA. Jenuh lah negara. Tak nak macam lain lah. Betul-betul nak enjoy lah. Okay, hari ni semua ni tak. Esok ambil alih tak datang. Semua tutup. Janji ni jadi. Betul ni. Saya. Banyak kan. I just got back from Istanbul. Dia orang tunggu Datuk Seri tu. Kan? 2 bulan dia pejabat. Ya. Change the Dolma baca. Dolma baca. Nak tengok dalam Turki sejarah ni. Dia jemput kita dalam masa ni pertama di mana? Kita ada Dolma baca. Oh, palace dia. Palace Perdana Menteri ni tadi kita pejabat apa? Kami ada dewan musyawarah di sini. Tengok. Dia main chandelier tu je 4.5 times. The biggest in the world. Chandelier. Dalam Dolma Baca Palace. Dia tak minum dia. Tadi tengok mufti ni dengan ayah. Tadi mufti ni dengan jamaah. Ada beza tu. Jemaah bagus tu dia. أنت بدر أنت نور أنت